So raya memang something special to this group. Kita nak jaga slim fit dengan berkebaya, kita rasa macam cantik. Kumpulan wanita berusia antara 50 hingga 70 tahun ini datang daripada latar belakang berbeza, Melayu, Cina dan India. Mereka bukan penari berpengalaman tetapi bekas golongan profesional yang sudah berpencen dan memilih menari sebagai cara untuk kekal aktif serta mengamalkan gaya hidup sihat. Dancing ini adalah saya punya hobi, and then I take it as a exercise. And then some of my friend know it. Lepas tu dia orang kata, buatlah kita pun nak belajar menari. Bermula dengan 4 orang sahaja pada 2017, Healthy and Happy atau H&H Dance Group mula menari di taman rekreasi dan sehingga kini, kumpulan ini terus berkembang dengan pertambahan ahli seramai 50 orang. Tapi kita tak ada studio mah. So datang sini buat. So kalau orang nampak boleh join ke? Kita kata boleh, anytime boleh join. Jangan malu, just ikut saja. Menariknya, kumpulan ini memilih untuk menari sambil menyarung kebaya, pakaian ikon budaya di rantau Melayu. Kebaya ni mencerminkan elegance. Kebaya ini adalah baju ataupun pakaian daripada wanita-wanita Asia Tenggara. Kita nak jaga slim fit dengan berkebaya, kita rasa macam cantik. Ini adalah warisan leluhur yang kita nak next generation pun teruskan. Di samping berkebaya, kumpulan ini mencuri tumpuan warganet apabila langsung tidak kekok menarikan lagu klasik Melayu termasuk lagu raya. Ini menunjukkan kemeriahan Lebaran boleh dirasai bersama tanpa mengira perbezaan. Kumpulan ini juga meraihkannya dengan cara tersendiri, menari dan mempelajari tarian pelbagai bangsa. Bagi H&H Dance Group, Hari Raya bukan sekadar perayaan satu kaum, namun ia ruang untuk berkongsi budaya, makanan dan rasa bahagia sesama mereka. Raya adalah momen bahagia. So kita selalu nak tularkan kepada semua members untuk kita rayakan bersama. We all makan together in the park and they are used to also with our food macam rendang. Bukan hanya Hari Raya, H&H Dance Group turut meraihkan perayaan lain seperti sambutan Tahun Baru Cina serta Deepavali. Selain raya, kita ada another festival also, then we always celebrate together due to this respect. Starting grup ini ditubuhkan, memang kita sudah dari pelbagai kaum dan kita menempatkan mutual respect as the main foundation. Kumpulan ini memilih seni dan tarian sebagai medium untuk menyatukan perbezaan. Jika kumpulan ini boleh, mengapa tidak anda? Kami dari H&H Dance Group mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Khadijah Juno, Citra FMT.